Weh, cikgu datang, cikgu datang. Ramaikan Y dengan X. Bangun. Assalamualaikum, Cikgu Nuris. Assalamualaikum, Cikgu Nuris. Waalaikumsalam. Duduk semua. Keluarkan kerja sekolah yang cikgu bagi pada minggu lepas. Kenapa ada yang tak siap lagi? Yang tak siap pilih. Asyik muka yang sama je tak siap. Nazran, mana kerja awak? Tak buat lah cikgu. Macam tu je awak jawab. Itu kan? Macam mana sambung topik hari ni? Macam mana nak cemerlang untuk SPM nanti? Kalau awak semua macam ni. SPM nanti saya belajar lah cikgu. Menjawab je kerja awak. Ingat senang ke saya nak ajar awak semua ni? Cikgu bukan susah pun. Ajar budak je pun. Dah lah tu. Kau ni tak ada hormat dengan cikgu dah ke? Dah lah, tak ada mood saya nak mengajar. Pandai-pandailah awak semua belajar sendiri. Apalah Nazran, cikgu dah tak ada mood nak ajar kita dah. Kau diam lah. Specific time frame. Duh, lapar lah. Di kantin lah. Tu bukan abang aku ada hutang dengan dia orang ke? Tu adik Amar kan? Apa lagi? Ni ada Amar. Bang kau mana? Dia tak datang bang. Aku tak dengar rasa kau. Aku nak duit aku balik. Aku lapar. Abang kau ada hutang aku. Kau tahu tak? Saya tak ada duit bang. Saya bagi untuk syukur-syukur saya makan je. Aku tak kira. Aku nak duit aku. Yang aku tahu esok aku nak duit aku tangan aku. Saya tak ada duit bang. Ayah saya bagi syukur-syukur untuk saya makan je. Ni je. Hoi! Kau buat apa kat sini? Asal kau bully dia? Bila kau report kat cikgu, biar kau melas sekarang. Sabar ambil ada nama. Dah jom pula. Jom lah. Malai aku. Penat betul lah. Bekal pun ditinggal. Mana pula bekal aku ni lah. Bekal pun hilang lah. Payah betul lah. Macam mana pula ada duit dalam buat aku ni? Tak sia-sia aku beli adik Amar. Dah dapat RM9. Buku. Lagi. Semalam dapat lah. Aku rasa hari-hari aku kena beli adik dia lah. Okay lah. Ada lagi. Dah 3 hari ya betul-betul. Ya betul. Baik betul Amar ni. Sibuk lah. Orang duduk sini ni pun nak ikut duduk sini. Wah, apa cerita tu? Thank you tu bagi sampai RM3. Kau asal beli adik aku? Alah, beli manja je pun kan. Lagi pun tak sia-sia ke bulat dia kau dah dapat RM3. Aku tak ada masa betul lah nak bagi kau sampai RM30 tu. Kau nak tahu tak siapa letak duit dalam beg kau tu?
Tapi kenapa cikgu nak letak duit dalam beg aku? Cikgu nampak yang kau tak ada duit untuk belajar sekolah. Ayah ada duit tak? Duit belanja abang dah habis tak? Ya. Ayah ada RM5 je. Apalah, abang ambil RM5 je. Apa boleh ambil? Baru kau tahu, bukan setakat tu je. Cikgu okey tak ni? Macam ada benda yang tak kena je. Entahlah, Mak. Saya rasa saya seorang guru yang gagal. Gagal? Saya tak faham lah. Saya gagal didik anak murid saya. Saya makin risau dengan masa depan mereka. Saya tak layak bergelar seorang cikgu. Cikgu rasa diri dia gagal sebab engkau yang tak nak cuba untuk faham cikgu. Kau tahu tak? Aku tak faham betul lah dengan kau ni, Nazran. Kenapa kau tak suka dengan cikgu tu? Cikgu tu yang paling banyak ambil berat pasal kau. Kau tahu tak? Lupalah, Nazran. Tahun depan kau nak SPM, kau tahu tak? Kalau dengan cikgu pun kau biadab, macam mana kau nak hadap lagi lemah orang kat luar sana? Ambil lah duit kau ni. Cikgu, saya nak minta maaf kat cikgu. Dia tahu saya banyak buat salah, cikgu. Saya lawan cakap cikgu. Dia tahu saya pelajar itu, cikgu. Kenapa tiba-tiba minta maaf? Minta maaf bersebab ke? Tak, cikgu, saya ikhlas. Baguslah kalau macam tu. Tugas guru bukan hanya sekadar mengajar, tetapi membentuk kamu menjadi manusia yang lebih baik. Saya cuba faham luka yang kamu simpan. Sebab tu saya tak hanya pandang kesalahan kamu. Semoga kamu berubah. Memberi harapan, memberi arah, agar kami terus melangkah. Terima kasih cikgu atas jasa dan baktimu mendidik kami penuh setia. Tak, sepatutnya ada seorang lain yang bercakap. Kalau kena. Kasih dan juga cinta. Siapa bagi salah salah? Jangan buat macam tu, boleh tak? Aku nak duit aku. Aku tahu esok aku nak duit aku tangan aku. Bukan kena keluar dompet ke? Lambat dengar. Lah mana ni? Murid menjadi manusia yang punah.